Assalamualaikum, boleh tak bagi kunci saya kat Taman Langkai Inanam tu lorong pertama tu, ada tangki kelabu tu kat tepi pagar pagar kat hujung sana tu. Aku punya tu aku punya. Saya punya terus betul saya cakap saya punya rumahku syurgaku tu kat Taman Langkai Inanam tu. Saya dah sponsorkan rumah tu untuk saya freekan rumah tu untuk saya saya review untuk rumah tu sebab memang saya nak kunci tu. Saya cakap dah FYP dah kisah seram saya tu semua yang ada cari ada tanya-tanya saya pasal tanya saya yang kisah seram tu ada dah ada petunjuk, banyak petunjuk dah kat Taman Langkai Inanam tu bagi kunci bagi kunci saya tu tolong bagi kerjasama dengan saya konce bahasa Palang bahasa Palang. Saya nak kunci saya tu dalam masa yang terdekat sebab saya nak pindah. Saya nak pindah bagi kunci saya tolong bagi kerjasama tolong bagi kunci tu dengan saya sebab saya sentiasa pantau kat kawasan tu saya tak menipu saya ada tanya jiran-jiran sebelah menyebelah juga, jiran-jiran yang terdekat dengan perumahan Taman Langkai Inanam tu tolong bagi kunci tu dengan saya Assalamualaikum.